Assalamualaikum. Jom ketahui bentuk hukuman berat bagi perdagangan dan penuaian haram gaharu. Ramai tidak tahu perdagangan dan penuaian gaharu tanpa lesen sah boleh membawa hukuman berat di Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, perdagangan spesies dilindungi seperti gaharu tertakluk di bawah Akta 686 CITES. Hukuman denda hingga RM1 juta, penjara hingga 7 tahun. Manakala aktiviti penuaian haram dari hutan dikawal oleh Akta Perhutanan Negara 1984, Pindaan 1993, hukuman denda hingga RM500,000, penjara 20 tahun dan sebatan jika lelaki. Di Indonesia, hukuman lebih berat di bawah UU nombor 18 tahun 2013 dan UU nombor 5 tahun 1990, hukuman denda hingga RM10 bilion, penjara hingga 15 tahun. Pastikan setiap urus niaga dan sumber gaharu anda disahkan dengan permit sah. Elakkan jadi mangsa kepada undang-undang antarabangsa. Gaharu adalah khazanah bernilai tinggi, lindungi sumbernya dan patuhi undang-undang negara. Follow dan repost Trader Gaharu untuk sesi yang seterusnya.